Okey, apa yang bagus kilat, dia bagi manual portable power inverter KPP I03. Okey, gambar pun sama boleh tengok. Bukan generic punya manual lah. Okey, instruction manual. Manual okey, tengok. Okey, saya ada komponen semua ada label lah. LCD, power button, outlet, input port, port, USB-C port, LED light switch. Semua ada lah. Tengok Okey, yang ni okey, general warning, safety, semua lah. Okey, lepas tu dia ada spec dia lah. Okey, spec dia pun biasa tak tipu lah, memang sama lah. Okey, output dia 150 watt. AC output dia 120 watt. When used independently, maksudnya bila guna satu, 120 watt dia dapat. Tu USB Type C output power dia. Maknanya USB dengan Type C punya lubang tu 20 watt kalau guna satu lah. Jadi bila guna dua atau tiga-tiga ke, dia guna plug, dia kurang lagi lah. Kurang daripada 20 watt. Okay, input voltage dia DC 1821. Okay, ni bateri lah. White USB output power 5 volt 3 amp maksimum Okay, jadi yang putih ni lagi tinggi lah amp dia. Okay, yang orange USB 9 volt. Okay, jadi yang warna orange ni 9 volt 2 ampere. Ni volt tinggi tapi ampere rendah. Okay, tu Type C output power DC 5 volt 3 amp maksimum. LED 15, LED power 6 watt. Okay, inilah LED bit ada 15 6 watt. Okay, okay, tu yang bagus lah. Manual kilat KPPI 03. Baik kilat. Ni test kilat punya bateri kilat punya lampu ni, portable inverter dia KPP 103. Ada lampu pakai USB putih, orange, ada menyala lampu, ada USB-C, ada switch on off untuk plug 13 amp ni lah. Tu boleh tengok, tu jumlah bateri lah 19.4. Okay, boleh off tu dah ada button ni untuk lampu ni bukan lampu biasa boleh nampak tu dia ada dia punya pantulan ataupun luminance dia punya design lah. Plastik bukan gelas. Okay, kita tengok lampu dah jauh sampai pokok tu boleh nampak. Saya rasa jauh juga dalam 20 meter 30 meter jugalah. Terang Okey, kita demo lah satu alat yang gunakan plug untuk soket ni kilat power inverter ni. Kita tengok macam mana boleh tak boleh. Tapi ni rating dia tinggi lah 1800 heat gun ni. Setelah tengok dia boleh tak boleh. Okey, 20.2 bateri yang 5 mAh punya ni kira power juga. Kita tengok macam mana boleh tak boleh. Oh, dia drop terus tengok voltage dia tu. Berapa dia drop tu. Okey, ni memang tak boleh lah 64 volt. Okey, dia naik balik dia punya voltage reader tu 20 volt. Try sekali. Okey, langsung tak boleh maknanya untuk power tinggi dia tak boleh. Saya tengok banyak review guna kipas, guna alat-alat yang power rendah. Okey, boleh lah. Kita try, saya tengok barang apa yang ada untuk power rendah. Kita tengok. Okey, kita try untuk solder pen ni pula macam mana. Touch tool ni pun power tak tinggi ni, biasa je. Kita tengok dia boleh tak boleh. Okey, ada bunyi humming tapi solder ni menyala. Nampak tak? 390. Okey, saya cuba naikkan lah. Boleh pergi tak? 520 Celsius. Okey, kita boleh tengok dia punya voltage pun ada drop sikit 20. Tengok dia boleh supply tak. Okey, boleh nampak voltage dia tak stable Tengok solder ni. Okey, dah panas 420. Boleh tu boleh, tapi ada bunyi humming boleh dengar dekat solder ni. Boleh dengar tak? Okey, dekat inverter tak ada kat sini ada bunyi jadi abnormal lah saya rasa sebab ada bunyi ni, jadi maknanya dia macam tak stable lah. Jadi memang betul lah dia memang guna untuk kuasa yang rendah macam kipas, charger bateri ke.
ataupun alat-alat yang tak gunakan elemen pemanas, dia boleh. Okay, kita try tengok dalam kilat portable power inverter macam mana dalam ni. Saya dah buka screw semua, tengok macam mana. Okay, macam ni dalam ni switch dia. Ini PCB board dia, battery terminal. Okay, boleh cabut. Boleh cabut. Okay, cuba kita boleh cabut. Ni dia punya LED diffuser, macam ada pantulan tu ataupun reflektor dia. Plastik kan ni. Okay, ni modul LED dia. Kita tengok dulu. ZMM 24071 4B. Itu dia punya solder dia. Ada transistor lah yang mengawal kuasa CS 4.7 100 volt 101. Okay, dan tak ada label lah. Belakang macam ada aluminium untuk ni lah, untuk heat dissipation punya pengaliran haba daripada LED supaya dia tak panas sangat lah. Ini PCB dia warna hijau, boleh tengok dia solder tu. Okay, kita buka screw ni lah, ada 6 ni. Tengok. Okay, ni kita dah buka tadi screw PCB tu. Okay, ni dia punya motherboard untuk inverter dia, power inverter. Tu boleh tengok label tu, ALW-001-21-V1.0 version 1.0. Okay, situ pun ada SY 1V 0416. Okay, okay, ni kuasa dia ada type C punya slot tu, USB, satu orange, satu putih. Ada banyak kapasitor kapasitor ada 5 saya tengok. Okay, transistor ada banyak lah. Okay, ni plug tu lah, plug 3 pin tu Okay, okay, ni transformer dia ataupun inverter lah, yang convert kuasa daripada DC ke AC untuk pergi ke plug tu tadi. Nak pergi ke plug ni, daripada DC ke AC so DC 12 ataupun 21 volt ke 220 volt ataupun 240 lah. Kalau ikut spek dia 220 volt. Okay, ni lah inverter dia. Transformer kecil lah. Okay, saya tengok okay kemas. Ada transistor MOSFET. Okay, kita boleh tengok halaman dia. Okay, kemas lah semua Tengok solder dia macam mana. Okay, solder dia pun semua okay, kemas. Ada yang terkulai. Yang tu ke okay, tu digital display dia lah, sambung ke sini. Okay, kalau tengok ni switch macam digital display semua boleh tukar sebab ada tu macam ada slot kita boleh cabut tu lah. Tu boleh tukar motherboard ni. Ini sambung ke bateri lah, solder join dia. Ini ada bateri dua ni, ada bateri. So sini ada MOSFET. Ini tu daripada positif masuk ke kapasitor ni, masuk ke inverter lah. MOSFET ni mengawal kuasa lah, balancing okay, ni dia punya balancing circuit dia. Ada banyak perintang tu, ataupun fuse lah dia panggil transistor, kapasitor banyak lah buat ni. Okay, baik.